Kalau korang tengah cari tablet yang berbaloi sekarang ni, aku rasa maybe Honor Pad X9a ni adalah jawapan dia lah. Sebab harga dia adalah RM999 sahaja. Dan pada tanda harga jualan ni, korang akan dapat tablet yang mempunyai skrin yang besar 11.5 inci. Lepas tu dia punya resolution dia 2.5K, kapasiti bateri pun besar 8300 mAh, ada 35 watt fast charging. Dan bukan tu je, korang juga akan dapat Bluetooth keyboard dan kemudian korang dapat juga stylus Bluetooth juga secara percuma. So RM999 korang dapat ni, korang dapat ni, korang dapat ni. Banyak tu. And kalau korang ni adalah pengguna, tak kisahlah smartphone Honor ke ataupun laptop Honor ke, aku rasa korang akan lagi suka lah sebab korang boleh gunakan Honor Pad X9a ni dalam ekosistem Honor. So tablet ni dia bukan sekadar boleh digunakan untuk hiburan semata, maknanya korang boleh guna jugalah untuk tujuan productivity dan kerja. Dan aku ingatkan sekali lagi, RM999 tu korang akan dapat semua benda tu sekali. So jom kita tengok apa yang best yang terdapat pada Honor Pad X9a ni. Let's go. Maka bagi korang yang suka layan drama ataupun tengok movie berjam-jam tu, aku rasa korang memang akan sukalah dengan skrin yang besar 11.5 inci yang ada pada tablet ni. Sebab apa? Sebab dia punya size dia tu bagi aku ideal. Dia tak ada terlampau besar sangat, dia tak terlampau kecil sangat. And skrin dia ni sekarang adalah lebih baik lah kalau nak dibandingkan dengan model yang sebelum ni. Sebab Honor dia dah naik taraf skrin dia ni daripada 2K pergi ke 2.5K resolution dia tu. And hasil dia visually semua yang dipaparkan tu akan nampak lebih sharp, lebih tajam, lebih crisp. Dan resolution yang tinggi ni memang sangat penting lah untuk tablet sebab skrin dia besar. Lepas tu warna yang mampu dihasilkan pun memang sangat tinggi, iaitu 1 bilion warna. Dia ada 100% sRGB color gamut, 100% DCI-P3 white color gamut. Maksud dia, nak senang cerita, skrin dia ni memang menyeronokkan lah bila korang guna untuk layan movie tu semua. Dan usah risau, usah khawatir kalau mungkin korang tertanya macam mana dengan keselamatan mata kita. Korang tak perlu risau sebab skrin dia ni dapat sijil perlindungan daripada TUV Renland. So dia ada TUV Renland Eye Protection, lepas tu dia ada Dynamic Dimming, dia ada Circadian Night Display, yang mana semua benda ni digunakan untuk menjaga mata kita tu lah bila kita tengok skrin tu lama-lama. Nak binge watching lama-lama tu pun memang tak ada hal lah. Untuk golongan yang mungkin kurang arif, kurang faham apa maksud binge watching tu kan, sebab aku baru sebut tadi mungkin korang macam benda binge watching ni. Maksud dia adalah movie marathon. So, ya tahu ni slang Gen Z lah ni. The reason aku cerita ni sebab aku pun masa mula dapat tahu pasal binge watching, aku kata apa benda binge watching ni? Nampak benar kan aku dah tua dah. So, kalau korang tua macam aku, itulah dia binge watching ni. Kira layan movie lama-lama lah. Okay, so settle cerita bab tua menua. Kita cerita pasal bateri dia pula. Honor Pad X9a ni dia dilengkapi dengan kapasiti bateri yang besar 8300 mAh, yang mana memang lagi besar lah kalau nak dibandingkan dengan model yang sebelum ni. Bateri yang besar ni akan membolehkan untuk korang tatap lah skrin dia ni lama-lama kan. Korang boleh tatap sampai 11.7 jam. So kalau korang marathon K-drama ke ataupun tengok movie berturut-turut kan, tablet ni memang confirm akan mampu handle lah korang punya keinginan tu. Korang binge watching lah macam mana pun kan, berapa lama pun dia punya bateri tu akan tahan lama. So ingat, binge watching, binge, B-I-N-G-E, binge. Lepas tu dengan kebolehan untuk charging dengan lebih pantas, iaitu 35 watt fast charge tu akan buatkan bila kalau bateri korang habis pun korang akan cepat lah untuk penuhkan bateri tu balik. Sebab kalau sebelum ni dia punya charging dia tu 22.5 watt je. So kira ada upgrade yang sangat ketara lah dekat dia punya charging dia ni. Lepas tu untuk melengkapkan pengalaman menonton movie korang tu, Honor Pad X9a ni datang dengan sistem quad speaker surround yang akan berikan bunyi yang lebih hidup dan mendalam lah. Dan dengan volume yang boleh boost hingga 200% lebih kuat tu, memang akan jadi lagi best lah. Korang memang takkan terlepas lah sebarang perbualan ke ataupun muzik-muzik yang slow dekat dalam movie ataupun drama yang korang tengok tu. Sebab maklum lah kan, sekarang ni, zaman sekarang ni, bila aku tengok movie pun selalunya movie tu dia, tak tahulah, dah macam berbisik dah bila dia orang berdialog tu semua kan. Sampai satu hal aku nak kena on subtitle sebab aku memang tak apa-apa dengar apa yang dia cakap. So dengan volume yang kuat ni, akan kurang lah untuk kita bergantung pada subtitle. Bolehlah kita enjoy movie tu seadanya. Tapi itulah, tablet ni, Honor Pad X9a ni, dia bukannya sekadar untuk digunakan sebagai hiburan semata je. Sebab macam awal video tadi aku bagi tahu yang mana dia ada keyboard and then dia ada
stylus. So korang boleh lah gunakan combination ni untuk gunakan sebagai tujuan untuk korang buat kerja lah. Dan dia juga ada fungsi AI lah, macam voice to text, yang mana fun fact, dia support bahasa Malaysia, yang mana dia boleh transcribe ayat-ayat yang kita cakap tu ke dalam bentuk teks secara real time. Lepas tu kalau korang suka tulis formula matematik tu, dia juga ada AI formula recognition, yang mana dia boleh tukar tulisan tangan korang tu kepada teks digital dengan tepat. Dan kalau korang ni ada anak-anak, contohnya macam aku, yelah, dah tua kan. So kalau korang ada anak-anak kecil ke, aku rasa tablet ni mungkin sesuai juga untuk digunakan oleh diorang. Sebab Honor Pad X9a ni dia ada fungsi Google Kids Space. So kandungan dekat dalam Google Kids Space ni dia akan jadi lebih selamat lah. Dan dengan fungsi parent control, kita boleh setkan had masa screen dan pastikan anak-anak kita hanya tengok kandungan yang sesuai sahaja. Plus tablet ni pun dia nipis dan ringan je. Ketebalan dia 6.77mm je. Lepas tu dia punya berat dia 475 gram sahaja. So dengan keringanan macam ni, senanglah kalau kita nak bawa tablet ni ke mana-mana saja. Maka kesimpulannya, RM999 korang akan dapat semua benda yang macam aku cerita dalam video ni. Yes, of course, untuk RM999 ni, aku faham lah kan, dia punya performance dia tu tak adalah level-level flagship tu semua. Tapi kalau setakat macam korang nak binge watching ke kan, ataupun korang nak buat kerja sikit ke, nak main game yang grafik ringan-ringan ke, memang tak ada masalah lah untuk korang buat semua benda tu dekat Honor Pad X9a ni. Macam biasa, kalau korang berminat, aku akan letakkan link pembelian untuk tablet ni dekat dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.